dah tak nak pakai kereta lama, nak pakai kereta baru. Kak, saya nak trade-in lah, saya dah tak nak pakai kereta lama, saya nak ambil kereta baru dengan Pro2, boleh tak? Caranya adalah trade-in, boleh sahaja awak. Perkara pertama adalah awak pergi ke bio Fira, Fira hantar detail untuk awak isi, contohnya kereta apa, tahun bila, kereta manual ataupun kereta auto. Dah awak isi tadi, kita akan serahkan kepada pihak POV dan pihak POV akan cek harga anggaran market value untuk kereta awak. Contohnya anggaran kereta awak adalah RM20,000. So, kita akan buat inspection. Inspection tu awak boleh buat berdekatan dengan tempat tinggal awak. Kita akan uruskan, contohnya awak duduk Sabah, awak boleh sahaja buat inspection dekat Sabah, ataupun awak duduk dekat Kelantan, awak boleh je buat inspection dekat Kelantan, senang sahaja dan tak perlu datang ke Damansara. Contohnya kita duduk kat Damansara tapi awak duduk Sabah atau awak duduk Kelantan ataupun awak duduk Terengganu, awak boleh sahaja inspection dekat sana, dah tak perlu datang ke sini. Okay, semasa hari inspection, awak dah bawa kereta awak tu untuk buat inspection, untuk cek. Pihak POV akan cek kereta awak secara detail dari segi dalaman dan dari segi luaran. Okay, dah cek kereta tu, contohnya harga kereta tu boleh naik lagi ataupun harga kereta tu boleh turun lagi daripada 20k tadi. Pihak POV akan cek secara detail dalaman dan luaran. Macam mana harga kereta tu boleh berkurang, sebab contohnya pernah terkena banjir ataupun pernah teraksiden. So harga kereta mungkin agak berkurang sedikit, tapi harga kereta boleh jadi naik, boleh jadi tinggi lagi kalau kereta tu dijaga dengan baik, keadaan kereta awak tu sangatlah baik. Contohnya dapat harga tinggi lagi, awak dapat harga dalam RM21,000. Dah dapat harga tu, dan masih sama awak boleh request nak letak berapa down payment untuk submit loan awak. Contohnya awak nak request nak beli Pro2 Alza Evan, awak letak RM10,000 down payment. Okey, ramai klien Fira yang trade-in kereta lama, dia akan ambil Pro2 Alza Evan. Dah berapa ramai dah yang ambil Pro2 Alza Evan untuk keselesaan anak-anak, untuk keselesaan isteri. Okay, ada anak ramai, anak semakin bertambah, ataupun nak bawa pulang kampung perjalanan jauh, boleh je beli Pro2 Alza. Okay, Pro2 Alza ni 3 spek, Pro2 Alza X, Alza H, Alza Evan. Beli je mana-mana satu, nak trade-in kereta lama, boleh saja dapat harga. Tadi awak letak down payment RM10,000. So, awak dapat harga kereta RM21,000, tolak dengan 10 down payment ringgit. So, total down payment awak semestinya RM10,000 tadi, tolak lagi baki dia adalah baki daripada tolak down payment awak tadi, harga kereta tadi, awak akan dapat RM11,000. Okay, RM11,000 ni macam mana? Dia akan, Pro2 akan transfer dekat akaun awak, jangan risau. Okay, baki ni akan dipulangkan kepada awak sebanyak RM11,000 ni. Okay. Kelebihan trade-in dengan Pro2, apa kelebihan dia? Yang pertama adalah semestinya fast track. Contohnya, kereta Alza kena tunggu contoh dalam 3 ke 4 bulan. Tapi kalau awak ada trade-in kereta lama, awak akan dapat fast track, dapat kereta dengan lebih cepat. Ramai klien Fira akan dapat kereta dalam tempoh 1 ke 2 bulan sahaja, fast track. Yang kedua adalah serah kereta lama masa hari dapat kereta baru. Macam mana ni? Selepas awak dah buat inspection tadi kan, awak dah buat inspection, pihak POV akan cek secara luaran dalaman. So, awak boleh bawa balik je kereta tu awak. Kereta awak tu, contoh awak dapat kereta bulan depan. So, awak boleh je naik seperti biasa, kereta lama awak naik je seperti biasa. Contohnya dah keluar nombor chassis, awak dah bayar semua down payment tu. SA bagi tahu awak, contoh SA bagi tahu awak, esok dah boleh ambil kereta. Nanti awak bawa kereta lama awak ke Pro2, so akan diswap dengan kereta baru. Awak buat balik kereta baru dan tinggal kereta lama awak dekat Pro2. Senang sahaja untuk trade-in dengan Pro2. Serah kereta lama masa hari dapat kereta baru, awak boleh pakai je lagi sementara awak belum dapat kereta. Okey. Yang ketiga adalah syarat untuk trade-in dengan Pro2. Macam mana syarat trade-in dengan Pro2? Yang pertama adalah kereta masih hidup, masih boleh berjalan. Of course lah, kalau nak trade-in pastikan kereta masih hidup, masih boleh berjalan. Yang kedua ialah tak kisah awak ada kereta jenis apa, spek apa, Toyota ke Pro2 sekalipun ataupun Honda ke kereta jenis lain, awak boleh je trade-in kereta tu.
Boleh saja walaupun jenama lain. Okay, siapa-siapa yang nak trade in kereta lama dan tak nak pakai kereta lama, rasa nak tukar pakai kereta baru, nak ambil kereta Pro 2 apa, Alza ke, Ativa ke, Arus ke, kereta apa-apa, kereta Pro 2 boleh sahaja. Okay, boleh sahaja trade in dengan kita. Kita akan hantar di sini untuk awak detail kereta apa, tahun bila, kereta manual atau auto, dan dapat harga. Awak boleh datang untuk inspection. Inspection tempat berdekatan dengan tempat tinggal awak. Dah dapat harga tu, dah dapat harga akan terjadi kepada dua, sama ada berkurang ataupun bertambah lagi. Pasti awak request nak letak berapa down payment dan baki awak akan dipulangkan semula ke akaun awak. Okay, yang ni kelebihan trade in dengan Pro 2 fast track. Dapat fast track dan serah kereta lama masa hari dapat kereta baru. Syarat untuk trade in adalah kereta masih hidup dan jenis kereta apapun awak boleh trade in. So, siapa yang nak trade in kereta lama, nak pakai kereta baru, boleh Roger Fira. Ataupun siapa-siapa yang nak tanya lagi berkenaan kereta Pro 2, nak tahu lebih lanjut berkenaan kereta Pro 2 tentang apa, boleh komen dekat bawah atau pergi ke bio Fira. Okay, Fira akan bantu, ataupun komen je kat bawah, nanti Fira akan review, Fira akan tulis, Fira akan buat video khas untuk awak. Komen je dekat bawah.